KL Rangers di gelanggang ini 1-1 hasil daripada jaringan penyerang kesebelasan utama merehatkan penyerang utama mereka Intan Sarah yang sekarang ini kita lihat berada di bangku simpanan. Mungkin ini antara taktikal yang ingin dilakukan oleh ketua jurulatih. Lorongan ke sebelah kanan baik untuk pemain sayap ini. Lihat bagaimana hantaran. Jaringan atau tidak. Nah, itu adalah situasinya. Syadrina diasak dari belakang oleh Siti Asnidah. Namun itu adalah yang bersih daripada beliau. Ke sebelah kanan peluang untuk Dian Akila masuk ke tengah. Tolak ke sebelah kiri dan terus ditangkap. Merebahkan badan di sebelah kanan. Antar ke sebelah kiri. Peluang untuk MBSJ. Perlu diperhatikan dengan baik oleh pemain pertahanan pasukan Young Tigres. Sekali lagi cemerlang. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group. Perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all of these perks and more only with MH Sports. Exclusively with Malaysia Airlines. Helping you take your love for sports to great heights. Turun ke bawah ke semua pemain pasukan Young Tigres. Menghadapi ancaman dari Siti Asnidah yang terus mara cuba menghantar ke hujung sana. Lorongan yang cukup baik untuk pemain ini. Lihat bagaimana peluang. Jaringan yang berjaya dilakukan oleh Nur Adrina di sebelah kiri. Setelah menerima lorongan yang cukup baik daripada pemain tengah mereka, lihat bagaimana ruang yang cukup selesa. Ledakan kaki kiri yang berbisa ke sebelah kanan penjaga gol pasukan Young Tigres. Sekaligus keputusan sudah pun berubah di arena MBSJ oleh Dia Adin. Ke sebelah kanan baik tolakan daripada Syadrina untuk Kasih. Kasih berjaya memperdaya pemain pertahanan ini, bijak hantar ke tengah. Peluang untuk pasukan Young Tigres. Masih lagi cuba mengacah dan itu adalah gerakan Steffi. Di sebelah kiri ada pemain yang cuba melakukan overlapping, iaitu pemain pertahanan mereka Dia Adin. Terjatuh di situ Dian. Terus diekori rapat oleh pemain pasukan Young Tigres. Ada ruang yang cukup selesa untuk pemain ini. Lihat bagaimana Adrina yang menghantar bola. Layangan badan yang cukup baik dari yang akan dilakukan oleh ketua jurulatih pasukan Young Tigres, Cameron Leon Eng, yang sedang menyiapkan beberapa orang pemain untuk dibawa masuk. Masih lagi dalam permainan untuk Dian ke sebelah kiri. Siti Asnidah berjaya mendapatkan bola. Baik daripada Siti Asnidah mengatasi pemain pertahanan kanan ini, Wan Alia Maisara, dan jaringan yang baik. Lambungan yang berjaya menewaskan penjaga gol pasukan Young Tigres buat kali kedua. Pujian perlu diberikan kepada Siti Asnidah yang berusaha keras mendapatkan bola sebelum keluar dari kawasan permainan. Ayo saksikan semula jaringan yang cukup manis ini. Siti Asnidah dengan ketenangan dan rembatan yang berjaya dilakukan oleh pemain. Lihat bagaimana sepakan percuma ini daripada Steffi. Baik daripada Steffi. Mencari penjuru gol pasukan lawan, namun tepisan penting. Kesilapan dari pemain Young Tigres. Bahaya di sebelah kanan. Ada larian pantas digerakkan oleh pemain MBSJ. Hantar ke tengah. Dania Batrisha sekali lagi dengan hasil yang cukup penting. Tandukan yang tidak mengena bersama Lee Zin Yi.
Percubaan terus, jaringan yang terus masuk ke dalam pintu gol lawan. Dari Farahia Rizwan saya kira. Lencongan yang berjaya menerjah masuk ke dalam jaring. Gol-gol yang cukup menarik terhasil dari pasukan BSJ malam ini. Dia jadi. Agak baik jaringan itu sebenarnya. Terus dikeluarkan oleh pemain pertahanan. Irina Shazrin yang direncanakan oleh Syafiqah. Baik untuk pemain ini, larian pantas namun sudah pun dikesan offside. Dorongan yang dilakukan oleh Shazrin. Dan itu adalah whistle panjang yang ditiup oleh Nurul Ain Izzati. Mengadil pertandingan pada malam ini, menamatkan aksi dan debaran di arena MBSJ. Keputusan masa penuh pasukan tuan rumah berjaya mencatatkan 3-0 mengatasi pasukan Young Tigres. Mereka berhempas pulas untuk perlawanan pada malam ini sebelum ada jaringan yang berjaya dicatatkan di separuh masa yang kedua menghadapi tentangan sengit dari barisan pemain muda Young Tigres FC. Terima kasih kepada seluruh barisan penonton yang terus setia hingga ke akhir perlawanan. Bersambung kita pada minggu hadapan untuk aksi perlawanan yang seterusnya dalam saingan Liga Wanita Nasional musim 2025. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all of these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Bersama saya sekarang ini Farahia Rizwan, pemain terbaik perlawanan di antara pasukan MBSJ menentang Young Tigres untuk hari perlawanan yang ke-6 dan ke-7 untuk kedua-dua pasukan. Jadi Farahia, perasaan dipilih sebagai pemain terbaik pada malam ini, boleh ceritakan serba sedikit penghargaan yang diberikan oleh penganjur pada malam ini? Saya tak expect pun dapat. Lepas tu saya terima kasih dekat kawan lah sebab banyak support, and saya pun banyak lagi nak kena belajar. So hari ni saya dapat skor untuk first goal saya. Mungkin rezeki saya lah saya ni. Itu je lah. Asalkan tim saya menang lah hari ni. Separuh masa pertama sedikit bergelut hadapan dengan pemain muda yang cukup berdisiplin. Dan apakah, boleh ceritakan sedikit apakah komen ataupun ulasan di dalam bilik persalinan yang menyaksikan pasukan BSJ kembali bangkit dengan 3 jaringan sekaligus mendapatkan 3 mata penting pada malam ini? Kita orang banyak bercakap macam sabar lah, macam mungkin first half tu tak dapat lagi, so kita comeback untuk second half lah untuk cari, sebab kita orang nak 3 point je. So skor berapa pun macam tak kisahlah benda tu, asalkan 3 point tu.